Selepas begitu berjaya dengan model T2, Jaguar Malaysia baru saja melancarkan model T1. Satu lagi SUV segmen C ke pasaran Malaysia. Kalau aku tengok dekat bahagian luaran, model ini dia punya design lebih konvensional, lebih bulat sikit, dan dekat bahagian depan ni lampu DRL dan lampu signal sekali. Berbeza dengan model T2, perkataan Jaguar ni tak ada lampu. Jaguar T1 variant 2.0 liter ni datang dengan rim besar 19 inci, ada kamera 360 darjah, panoramic sunroof, dan ada juga side step. SUV ni pun sangat besar sebab dia punya panjang pun dah 4.7 meter. Rangkaian belakang pun tak adalah pelik ataupun berkotak sangat. Punya lampu ni lebih bulat dan ada spoiler. Dia punya boot pun besar. Tak lagi besar, korang baringkan je tempat duduk belakang ni. Macam-macam barang kau boleh letak. Nak beli Jaguar T1, inilah harga dia. Kalau korang beli awal, boleh dapat rebate RM2,000 dan interest serendah 1.68% sahaja. So, nak beli ke tak?